parah betul duit sekolah sekarang. Cakap no kapitih itu. Kadang-kadang wis 10 jatuh awak balik nyucu dah, awak balik lah 2-3 rial harga lah sikit gitu. Tapi kan nak bagi tahu ni kat sekolah ni koperasi jual macam-macam. Letih lah kawan-kawan. Cikgu-cikgu pun janganlah jual macam-macam. Jual barang-barang asas yang perlu saja. Kalau pecek tu jual, kalau pecek 2 rial boleh kira lagi ni. Kalau pecek 4-5 rial cikgu. Ada nak patung tu duduk jual lah. Kita ni aduh letih cari pergi sekolah. Dah macam nak bayar gaji dah kan anak sekolah sehari 3-40. Kena anak tu jual 8 ekor sekolah sekaligus. Lepas tu duk jual kedis, duk jual coklat coki-coki. Kat Uno. Lepas tu barang-barang dadu pun ada jual dekat sekolah. Nak apa pun aku tak tahulah. Jangan dia jual macam-macam lah. PPT budak-budak ni nafsu nak beli tinggi. Dia rela lapar nasi. Tak beli nasi. Kenapa hidup beli kat koperasi? Duk ponggah barang kat koperasi tu. Letih juga kita dah mampak ni nak cari PPT sekolah. Lah sikit kita bukan orang kaya belaka. Kalau boleh jual kat jual je. Macam-macam je jual. Jual makanan. Donat lah apalah. Tu jual lah barang-barang itu kat catering dia dah. Biar dia orang makan nasi. Jual macam kedis lah. Jelly lah macam-macam kat sekolah. Tu jual. Robah 2-3 jas putih. Apa tu robah kartong lah. Apa tu robah abang caklat kertas lah. Tak boleh kan jual barang-barang biasa je. Penat lah macam ni. Lepas tu tak payahlah cakap dah saya jual. Dia beli nak macam mana. Budak sekolah kau jual tahik pun dia beli. Sebab dia memang nak beli. Apa siap.